Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Syafiq Husni Bishaidi, pemegang akte giliran 2025 0823 90036. Jadi, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada pensyarah kami iaitu Puan Nur Fatimah binti Ahmad Tarmizi. Jadi, pada hari ini, kali ini saya akan membentangkan tugasan 2 yang berkaitan dengan analisis isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan. Okey, kita masuk kepada isi kandungan. Jadi dalam isi kandungan pada kali ini, untuk pembentangan saya akan fokuskan kepada 4 perkara. Iaitu pertama adalah berkaitan dengan pengenalan, iaitu pengenalan berkaitan dengan etika, bermasukkan dengan etika dan juga perundangan dalam pendidikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan penerangan isu semasa, dan isu yang saya akan pilih nanti saya akan membentangkan apa isu yang saya pilih, iaitu dalam isu tersebut saya akan terangkan berkaitan dengan punca isu berlaku, kesan isu dan juga aspek dari segi aspek etika, aspek perundangan dan juga cadangan penyelesaian. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan etika. Apa yang dimaksudkan dengan etika? Jadi apa yang saya faham tentang etika ni, etika ialah prinsip ataupun nilai moral yang menjadi panduan kepada seseorang dalam menentukan tingkah laku yang betul ataupun salah. Jadi etika ini juga membantu individu bertindak secara jujur, bertanggungjawab dan berintegriti dalam kehidupan serta dalam profesi mereka. Jadi etika ini, apa yang saya faham adalah dia berkaitan dengan prinsip ataupun apa yang ditetapkan dalam diri seseorang, yang membantu sama ada yang etika yang ditunjukkan oleh seseorang itu sama ada betul atau salah. Dan itu adalah berkaitan dengan etika. Manakala perundangan dalam pendidikan merujuk kepada sistem undang-undang, akta, ordinan, peraturan dan dasar rasmi yang digubal oleh kerajaan untuk mengawasi dia, mentadbir dan melindungi sistem pendidikan sebuah negara. Yang dimaksudkan dengan perundangan dalam pendidikan ini adalah maksud bahawa undang-undang. Jadi seorang cikgu mestilah kita terikat sama ada kita ni sebagai seorang pelajar. Okey, yang seterusnya adalah isu semasa yang saya pilih. Jadi untuk kali ini saya telah memilih 3 isu, dan isu ini adalah dekat dengan saya sendiri sebagai seorang pelajar IPG. Iaitu isu yang pertama yang saya pilih adalah penyalahgunaan AI dan plagiat dalam tugasan pelajar IPG sendiri. Yang kedua adalah isu yang sangat berat yang berlaku pada baru-baru ini, iaitu berkaitan dengan isu gangguan seksual dalam kalangan pelajar IPG sendiri. Dan yang ketiga adalah isu pelanggaran etika keselamatan aktiviti luar kampus yang melibatkan pelajar IPG. Jadi ketiga isu ini adalah satu isu yang hangat yang dipermainkan dan Okey, baiklah. Isu yang pertama yang saya pilih adalah berkaitan dengan peningkatan kes penyalahgunaan AI dan juga plagiat dalam tugasan pelajar IPG ini sendiri. Jadi kalau kita tengok berkaitan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI iaitu Artificial Intelligence sendiri telah membawa perubahan yang besar dalam bidang pendidikan negara kita, khususnya dalam penyediaan tugasan akademik dalam kalangan pelajar IPG ini sendiri. Bukan sahaja di IPG, malah di mana-mana institusi pendidikan yang ada di dalam negara kita. Jadi sejak kemunculan aplikasi AI ini, misalnya ChatGPT, Gemini,
dan sebagainya. Pada tahun 2023, penggunaan AI dalam pendidikan ni semakin meningkat. Sebab kita tengok tentang teknologi ini dianggap dapat memudahkan proses pembelajaran dan juga mempercepatkan lagi penyediaan tugasan. Jadi walau bagaimanapun, Kepentingan nilai insan dalam kalangan pelajar hari ini harus diberi keutamaan terlebih dahulu sebelum mengejar kemajuan kecerdasan buatan AI. Timbalan Pengarah Minda UKM Dr. Anwar Ahmad berpendapat tiada guna negara ini melahirkan pelajar berkemahiran dalam AI jika mereka gagal memahami nilai empati. Kalau gurunya guru yang berkualiti tinggi, terlatih, berkemahiran tinggi, mempunyai daya ataupun nyala rasa passion yang begitu tinggi kepada pendidikan, maka datanglah AI untuk menyokong kepada kualiti pendidikan yang lebih baik. Datanglah teknologi pendidikan digital. Itu akan menambahkan lagi usaha kita untuk meningkatkan kualiti. Jadi kita bermula dengan insan, kita bermula dengan guru yang baik, pentadbir yang baik, pengetua dan guru besar yang mempunyai perasaan yang ingin memajukan anak-anak di kawasannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita cakap soal AI, seperti yang saya sebut, perkara yang juga penting adalah sebab bila kita dah AI, kita boleh akses kepada perkara, walaupun anak kita berada di kawasan pedalaman, mereka boleh akses kepada perkara yang berlaku di luar. Beliau yang mengulas dalam pantau agenda reformasi pada Jumaat berkata, kebanyakan negara maju menjadikan sekolah sebagai pusat komuniti untuk mengumpulkan semua lapisan masyarakat. Ini menjadi platform untuk mereka berbincang mengenai hala tuju generasi muda kerana masyarakat intelektual sedar kemajuan teknologi hanya membantu mempermudahkan urusan kehidupan manusia, bukan sebagai pengganti. Anwar menyarankan Kementerian Pendidikan sepatutnya lebih fokus menyelesaikan isu tabir urus di sekolah termasuk soal perkeranian yang digalas guru berbanding tertumpu kepada kemajuan AI. Jadi kajian telah banyak dilakukan di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat IPG, di peringkat kementerian sendiri, di peringkat KPM sendiri ataupun di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi di KPT sendiri. Misalnya tentang melalui laporan daripada The Guardian menyatakan bahawa hampir 7,000 kes dilakukan melibatkan penggunaan AI secara beretika dan secara tidak beretika direkodkan di universiti-universiti yang terdapat di United Kingdom bagi sesi 2023 hingga 2024. Jadi selain itu, penyelidikan ini telah mendapati lebih daripada 25,000 pelajar mengaku menggunakan AI untuk membantu menyiapkan tugasan secara tidak beretika tanpa membuat pengakuan yang sewajarnya. Jadi ini adalah satu data yang bagi saya satu data yang agak membimbangkan kerana data yang menunjukkan pada tahun 2023 hingga 2024 iaitu hanya setahun sahaja tentang peningkatan 25%. Jadi mungkin pada tahun 2026 ataupun 2025, 2026 mungkin peningkatan ini secara lebih mendadak. Nak dikatakan tentang penggunaan AI ini tidak salah sebenarnya. Tapi kita kena pandai-pandai lah sebab AI ini kita perlukan sebagai AI ini adalah satu teknologi yang perlu kita gunakan, tetapi yang paling penting sekali di peringkat universiti kita kena belajar. Jadi dalam konteks semasa di banyak universiti pendidikan mula mengambil langkah berjaga-jaga terhadap penggunaan AI dalam tugasan akademik. Beberapa universiti antarabangsa dilaporkan telah mengubah. Ini adalah satu perubahan yang terbaiklah, satu kata inisiatif yang baik yang dilakukan di peringkat antarabangsa yang dilakukan beberapa universiti antarabangsa
Okey, 3 isu utama yang hadir dalam industri pendidikan kita berkaitan dengan uh, tentang penyalahgunaan AI dan juga plagiat dalam tugasan akademik mereka, iaitu yang pertama adalah beberapa universiti lebih ke antarabangsa, misalnya di Universiti United Kingdom sendiri telah pensyarah-pensyarah mereka telah mengambil inisiatif untuk mengubah pentaksiran, iaitu telah menggunakan kaedah ujian tradisional kerana pensyarah bimbang tentang tugasan bertulis ini kini dimonopoli oleh kecerdasan buatan sepenuhnya. Ini satu perkara yang terbaiklah bagi saya untuk mengubah pentadsiran. Yang kedua adalah isu berkaitan dengan isu false positif, iaitu sistem Trinity yang didapati memberi keputusan yang tidak tekas, iaitu di Indiana University sendiri di Amerika Syarikat telah bertindak untuk menghentikan alat pengasahan AI bagi melindungi keadilan pelajar. False positif ini adalah satu orang kata isu plagiat yang orang kata idea daripada pelajar sendiri, tetapi bila masuk dalam penelitian, tapi hasil yang Okey, antara contoh kes yang sering dibincangkan ialah tindakan pelajar banyak menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan esei lengkap tanpa membuat sebarang pengubahsuaian atau menyatakan penggunaan AI dalam tugasan mereka. Jadi situasi ini jelas melanggar integriti akademik kerana dan itu terdapat juga kes AI menghasilkan rujukan akademik palsu ataupun hallucinated references yang sebenarnya tidak wujud, sekaligus menyebabkan penyelidikan. Dalam kes lain, terdapat pelajar yang mendakwa hasil asli mereka ditandakan sebagai AI generated oleh sistem pengesahan AI walaupun tugasan tersebut ditulis sendiri. Hal ini boleh menyebabkan tekanan emosi dan tekanan pelajar, ketidakadilan. Okey, kalau kita tengok dari sudut etika, penyalahgunaan AI ini jelas menunjukkan sikap yang tidak jujur dan bertentangan dengan nilai integriti sebagai seorang ahli akademik yang perlu diamalkan oleh seorang pelajar IPG dan juga sebagai bakal guru. Guru pelatih seharusnya menunjukkan profesionalisme, amanah dan juga tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan akademik. Dari sudut perundangan pula, isu ini berkait rapat dengan Akta Hak Cipta 1987, Polisi Integriti Akademik IPG serta Etika Profesion Perguruan yang menekankan kepentingan keaslian dan kejujuran dalam menghasilkan karya akademik. Oleh itu, walaupun perkembangan teknologi AI dapat membantu proses pembelajaran, penggunaannya perlu dipandukan Okey, yang seterusnya kita masuk pada isu yang kedua, iaitu isu gangguan seksual dalam kalangan pelajar. Isu gangguan seksual dalam kalangan IPG semakin mendapat perhatian kerana ia melibatkan keselamatan, kesejahteraan, emosi dan juga profesionalisme bakal pendidik. Jadi kajian yang telah dijalankan di institusi pengajian tinggi Malaysia
telah menunjukkan bahawa gangguan seksual semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar, universiti dan juga institut pendidikan. Jadi kajian juga yang telah dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia, mendapati bahawa sebanyak 93.3% responden bersetuju bahawa kata-kata dan gurauan licah merupakan satu bentuk gurauan seksual. Manakala 93.3% lagi menganggap bahawa sentuhan fizikal tanpa kerelaan sebagai gangguan seksual. Selain itu, kajian lain juga berkaitan pelajar universiti mendapat gangguan seksual berlaku dalam pelbagai bentuk seperti gangguan lisan, gangguan bukan lisan, visual, sentuhan fizikal serta gangguan emosi. Jadi situasi ini jelas menunjukkan bahawa isu gangguan seksual bukan lagi perkara yang terpencil, sebaliknya menjadi ancaman yang serius terhadap suasana pelajaran yang selamat dan harmoni dalam kalangan pelajar, terutamanya dalam kalangan pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Institut Pendidikan Guru Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan ia memandang serius kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah institut pendidikan guru IPG di Sarawak. Dalam perkembangan semasa, masyarakat semakin peka terhadap isu salah laku dan juga gangguan seksual di institusi pendidikan. Misalnya pada tahun 2016, baru-baru ini tular dakwaan bahawa salah laku dan juga buli melibatkan pelatih di sebuah IPG di Sarawak yang mencetuskan kebimbangan masyarakat terhadap sasiah dan juga keselamatan bakal pendidik. Selain itu, media turut melaporkan pelbagai kes berkaitan dengan gangguan seksual dan juga penyalahgunaan kuasa dalam institusi pendidikan yang menimbulkan keresahan dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat. Kajian akademik juga turut menunjukkan bahawa ramai masa memilih untuk tidak melaporkan gangguan seksual kerana mereka takut dipersalahkan, rasa malu atau bimbang dikenakan tindakan sosial. Jadi kejadian ini Okey, untuk slide ini saya akan terangkan tentang 5 bentuk gangguan fizikal, gangguan secara seksual, iaitu yang pertama adalah gangguan dari bentuk lisan, yang kedua gangguan dari bentuk bukan lisan, yang ketiga dari segi visual, yang keempat dari segi sentuhan fizikal, dan yang kelima adalah dari segi gangguan emosi. Dan gangguan-gangguan inilah yang menyebabkan pelajar-pelajar tersebut akan menjadi emosinya terganggu dan menyebabkan pembelajaran mereka akan terjejas. Okey, baik. Seterusnya dari sudut etika, gangguan seksual jelas menunjukkan bahawa sikap tidak menghormati maruah individu
serta bercanggah dengan nilai profesionalisme dan kod etika perguruan. Sebagai seorang bakal guru, pelajar IPG seharusnya mengamalkan nilai hormat menghormati, empati, amanah dan juga profesionalisme dalam setiap langkah tingkah laku dan juga hubungan sosial. Dari aspek perundangan pula, isu ini berkait rapat dengan kanun keseksaan, Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Komunikasi dan Multimedia serta garis panduan anti gangguan seksual Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Oleh itu, gangguan seksual ini dalam kalangan institusi pendidikan bukan sahaja melibatkan pelanggaran moral dan juga etika, malah memberi kesan yang besar terhadap kesejahteraan emosi, keselamatan dan juga profesionalisme sebagai warga pendidikan. Sebagai bakal pendidik pula, siswa guru IPG perlu menunjukkan Seterusnya kita masuk kepada isu yang ketiga yang saya pilih, iaitu isu pelanggaran etika keselamatan aktiviti luar kampus yang melibatkan aktiviti luar. Yang boleh saya gariskan kat sini adalah seperti aktiviti berkayak, perkhemahan, ekspedisi rekreasi air, bilik insan guru BIG, dan pendidikan luar semakin kerap dianjurkan oleh IPG sendiri, iaitu Institut Pendidikan Guru, adalah bagi membina kemahiran insaniah, kepimpinan dan juga ketahanan diri dalam kalangan pelajar. Aktiviti-aktiviti ini kalau kita tengok sememangnya lah memberi manfaat kepada bangunan sasiah dan pengalaman pembelajaran secara praktikal. Namun begitu, beberapa insiden kemalangan dan juga kecewayan keselamatan yang berlaku sejak kebelakangan ini telah meningkatkan kebimbangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan ibu bapa, termasuklah siswa guru, terhadap tahap pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP keselamatan dalam melaksanakan aktiviti di luar kampus. Jadi susulan daripada situasi tersebut, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Aktiviti berkayak membabitkan sekumpulan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Perlis bertukar tragedi apabila dua peserta dilaporkan lemas di perairan Pantai Merdeka Sungai Petani semalam. Mangsa dikenal pasti sebagai Christopher Ling Jia Siang 21 tahun dan Joey Ling Lin Siang 20 tahun. Dalam kejadian itu, beberapa kayak terbalik akibat arus deras menyebabkan mereka jatuh ke dalam air. Difahamkan pelajar terbabit menyertai kamp pendidikan di sebuah pusat latihan sejak beberapa hari lalu sebelum mengikuti aktiviti kayak. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hanyan Ramlan. Katanya operasi pencarian berjaya menemui mayat kedua-dua mangsa pada jam 7.30 malam. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar untuk bedah siasat. Beberapa pelajar lain yang dikatakan pingsan dan trauma dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk rawatan lanjut. Sementara itu, pengarah IPG Kampus Perlis Amran Mahadi yang ditemui di Jabatan Forensik HSB enggan mengulas mengenai kejadian itu. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan punca sebenar kejadian masih disiasat. Sementara itu, Kementerian Pendidikan sedang menguruskan bantuan segera kepada keluarga dua pelajar berkenaan. Sokongan psikososial turut disediakan selain aspek kebajikan serta kesejahteraan. KPM juga menzahirkan rasa duka cita dan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dua pelajar terbabit.
Menurut KPM, kejadian itu sedang dalam siasatan pihak berkuasa dan kementerian itu juga telah memulakan proses siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan setiap prosedur operasi standard yang berkaitan. Semua institusi pendidikan bawah kelolaan KPM juga diingatkan supaya sentiasa memastikan penganjuran aktiviti luar mematuhi setiap SOP yang sedang berkuat kuasa dan keselamatan peserta diberi perhatian. Ada beberapa contoh berita semasa yang saya dapat sampaikan kat sini berkenaan dengan aktiviti luar kampus tentang keselamatan anak-anak pelajar, siswa guru di luar kampus. Antara berita semasa yang mendapat perhatian masyarakat adalah insiden pada April 2026 apabila dua pelajar APG kampus Perlis dilaporkan maut ketika menyertai program pendidikan luar kampus di Pantai Merdeka di Kedah. Kes tersebut telah menimbulkan pelbagai persoalan berkaitan dengan pengurusan keselamatan program kerana ia merupakan aktiviti yang dijalankan di kawasan perairan yang terbuka tanpa pemakluman awal daripada Jadi susulan daripada insiden tersebut, pihak KPM sendiri telah mengumumkan bahawa semakan semula SOP aktiviti luar bagi semua institusi di bawah KPM. Menteri Pendidikan juga turut menegaskan bahawa keselamatan pelajar perlu diberi keutamaan dan siasatan telus secara dalaman akan dijalankan terhadap sebarang pelanggaran peraturan. Dalam pada masa yang sama juga, pihak UiTM iaitu Universiti Teknologi Melaka bersama APGM turut membangunkan satu SOP keselamatan yang khusus dan piawaian aktiviti luar bagi memperkukuhkan pengurusan risiko serta keselamatan pelajar APG untuk melakukan sebarang aktiviti yang melibatkan di luar kampus, terutamanya melibatkan. Okey, seterusnya apabila kita berbincang dari sudut etika, keselamatan pelajar merupakan tanggungjawab utama pihak institusi dan pihak penganjur program itu sendiri. Jadi semua pihak yang terlibat perlu mengutamakan kebajikan peserta serta memastikan setiap aktiviti dilaksanakan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kecuaian terhadap aspek keselamatan menunjukkan kurangnya integriti, profesionalisme dan juga kepekaan terhadap tanggungjawab sebagai pendidik. Oleh itu, nilai seperti tanggungjawab, prihatin, amanah, disiplin dan juga kepimpinan beretika perlulah sangat diterapkan dalam pengurusan aktiviti luar kampus. Pada aspek perundangan pula, isu ini berkait rapat dengan SOP aktiviti luar KPM ataupun APGM sendiri, iaitu berkaitan dengan Akta Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerjaan 1994, garis panduan keselamatan, aktiviti kurikulum serta tanggungjawab penjagaan. Sekiranya berlaku kecuaian yang serius, pihak terlibat boleh dikenakan siasatan tata tertib, tindakan disiplin, semakan semula SOP atau tindakan undang-undang. Jadi, sebagai kesimpulan bagi ketiga-tiga isu ini iaitu penyalahgunaan AI dan plagiat dalam tugasan pelajar APG. Yang kedua, isu gangguan seksual dalam kalangan pelajar APG serta pelanggaran etika keselamatan aktiviti luar kampus menunjukkan bahawa cabaran utama dalam institusi pendidikan guru bukan sahaja melibatkan aspek akademik semata-mata, malah turut berkaitan dengan nilai, etika, profesionalisme dan pematuhan dalam perundangan. Penyalahgunaan AI mencerminkan kemerosotan integriti akademik dan juga sikap tidak amanah dalam kalangan bakal pendidik. Gangguan seksual pula menunjukkan kegagalan menghormati maruah, hak dan keselamatan individu dalam persekitaran pendidikan. Sementara itu, pelanggaran etika pula memperlihatkan kecuaian terhadap tanggungjawab menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar. Jadi sekiranya isu-isu ini tidak ditangani dengan secara serius, ia boleh menjejaskan imej IPG sebagai pusat latihan ataupun institusi latihan perguruan serta melahirkan guru yang kurang beretika dan tidak profesional. Oleh itu, semua pihak termasuklah pelajar, masyarakat, ibu bapa dan termasuklah pensyarah sendiri perlu memainkan peranan dalam memperkukuhkan pendidikan etika, meningkatkan kesedaran undang-undang serta memupuk nilai integriti, tanggungjawab dan profesionalisme dalam kalangan siswa guru. Sebagai bakal pendidik,
sarankan pelajar IPG perlu menyedari bahawa profesyen perguruan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Guru yang beretika dan bertanggungjawab akan mampu melahirkan generasi yang berkualiti. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, ini merupakan rujukan bagi tugasan 2 saya pada kali ini. Terima kasih.